sekarang saya tengah usahakan yang crispy chicken skin ni dari Sains 2012 saya telah buat ni. Kita ada buat lebih pada pakaian tradisional iaitu tanjak, kita ada bending, kerongsang, kita ada pakaian di sana. Silent Teddy is a social enterprise empowering the deaf. These are our deaf members. Hi, my name is Aina and I work in Silent Teddy and we make cookies. We were social workers in Sarawak, and during the pandemic we met the Penan community, and that's how we came to know about their talent. And since then we just try to help them market their products. Bila saya sudah join iTekad ni kan, dari segi produk saya akan bertambah dan dapat dikembangkan lagi. Program iTekad ni banyak membantu saya daripada segi pemasaran, daripada segi produk, pembotolan dan juga daripada segi dana. Wah, ini special ni. Saya sangat berasa gembira dan bersyukur kerana terpilih untuk join iTekad ni. We hope more people will come and support our booth and help them. Thank you for this opportunity. We've been able to generate a good amount to send back to the community. Thank you.